Boom, 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 yeah. Boom, 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 yeah. Hari ni kita berada di site Bengkuang. Kami nak melawat sebuah rumah yang dah siap, iaitu pakej rumah sewa di Mempang Titi, Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Jom kita tengok. Boom, 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 yeah. Di belakang kami adalah rumah semi di Berkembang, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Ini adalah Porsche yang bersaiz 13x16, boleh memuatkan sebuah biji kereta. Okey, keluasan keseluruhan untuk 2 biji rumah ni adalah 1,360 kaki persegi. Harga keseluruhan untuk 2 biji rumah ni, cuba teka berapa? Harga keseluruhan cuma 200k sahaja ya. Wow. Jadi jatuh sebiji rumah 100k. Jom kita masuk tengok dalam. Okey, bahagian ni adalah bahagian ruang tamu. Bahagian ruang tamu kita ada bagi satu switch lampu, satu switch kipas dan juga 3 soket. Untuk cat bahagian luar dalaman rumah kita ada bagi satu tone color lah. Okey, kalau tengok ketinggian lantai ke ceiling adalah 10 kaki. Okey, jom kita tengok bahagian bilik dan seterusnya. Master bedroom berkurasan 12x10. Di sini ada juga bilik air bersaiz, bilik air berkurasan 4x6, boleh connect dengan bilik sebelah, iaitu bilik air 2 berkurasan 10x10. Tidur yang ketiga bersaiz 10x13. Ia adalah bilik air saiz 6x4, boleh connect dengan dapur. Ruang dapur yang mana mengandungi satu toilet lah. Lepas tu dekat bahagian ni kita ada bagi tabletop. Tabletop ni panjang keseluruhan adalah 10 kaki. Okey, di bahagian dapur kita selalu kita akan bagi 3 soket lebih lah. Dan satu switch lampu, satu switch kipas. Okey, untuk pintu bahagian dapur kita menggunakan pintu steel door yang ada tingkap yang mana boleh buka lah. Kalau tak buka pintu boleh buka tingkap ni untuk kemudaraan. Saja lawatan kita hari ini di site Bengkuang. Kalau berminat nak buat rumah ni macam ni, boleh main office kami di Kubang Semua. Jangan lupa follow, subscribe, like, dislike semua dekat YouTube channel Tukang Bina Rumah dan follow Facebook kami Tukang Bina Rumah. Sekian, terima kasih, bye.